berkenaan dengan cubaan, kononnya lah, dakwaan, tuduhan, cubaan, ada apa orang kata usaha untuk menjatuhkan kerajaan ini menggunakan pelobi-pelobi asing lah, you know. So ini bendanya tiba-tiba mereka, bila Anwar berucap dalam parlimen tu, dia kata seolah-olah benda ni, oh ini macam apa, pengkhianat negara lah ni, ini traitor or treason lah dan sebagainya, ini percubaan untuk menjatuhkan kerajaan dan sebagainya. So bila saya, sebab tu saya tulis lah 3-4 hari lepas lah saya tulis, dan ini saya cakap dalam live ni lah. Saya rasa benda ini pada saya nampak ridiculous lah, dalam bahasa Melayu ni merepek. So sebab saya nak cakap pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dan orang-orang dia lah dalam politik ke, dalam apa ke, dia punya parti ke apa, yang cakap benda ni you want to criminalize benda ni lah sebab kamu nak ambil tindakan kepada pihak-pihak tertentu. So nombor satu, saya nampak apa orang kata, apa, kamu ni tak reti beza ke antara percubaan untuk menjatuhkan kerajaan atau institusi kerajaan dengan percubaan untuk menjatuhkan individu? Dia ada beza tu, Datuk Seri Anwar. Percubaan untuk jatuhkan individu dengan percubaan untuk jatuhkan kerajaan, institusi kerajaan. So satu percubaan untuk jatuhkan institusi kerajaan itu illegal lah. Itu kalau kamu dalam perlembagaan melancarkan peperangan terhadap Si Paduka Baginda Yang Tan Agong, itu maksudnya kamu nak jatuhkan institusi, nak createkan kerajaan ni secara anarki, secara bersenjata, ataupun nak apa ni orang kata runtuhkan institusi, itu iyalah, itu saya pun tak setuju. Tak boleh buat macam tu. Kita kena protect institusi ini. Itu percubaan, itu illegal, itu memang perlu ditentang. Tapi satu lagi, ada beza besar antara itu dengan percubaan untuk jatuhkan individu-individu yang memegang jawatan kerajaan itu. Itu bukan illegal, itu bukan kriminal, itu perkara biasalah yang kita nak tukar. Itu kalau dalam mesyuarat cawangan PKR, AMDAP ke apa ke benda pun biasa berlaku itu. Kita bukannya nak jatuhkan institusi tu. Kita tak suka orang yang pegang jawatan itu sebab kita rasa dia buat banyak benda yang mudarat. Itu perkara biasa, Anwar. Kamu dalam politik dah lama, takkan kamu tak faham benda-benda ini. Kamu punya walanon ke ceplos itu tak kisahlah, dia memang tak faham apa. Tetapi itu ada beza. Sebab itu dulu bila pihak PH dan sebagainya pergi orang kata engage dengan media asing, pergi engage dengan pelobi-pelobi asing, kejap lagi saya cerita pasal benda itu berkenaan dengan ini. Adakah benda itu jadi tiba-tiba jadi kriminal? Orang-orang kamu macam siapa, Tony Puah lah, Datuk Khairuddin, itu pernah kena dengan kerajaan ni, tetapi lepas itu mereka lepas. Tony Puah pernah masuk penjara ke pasal dia of course lah, dia kena macam-macam lah orang kata tekanan oleh kerajaan. Tetapi itu mereka kena tekanan. Tetapi daripada segi undang-undang, adakah benda itu kriminal? Sebab dia nak jatuhkan individu itu. Kalau kamu dalam mesyuarat cawangan UMNO atau mesyuarat cawangan atau ranting PKR ke apa, orang tak suka ketua ranting itu, dia nak jatuhkan ketua ranting itu, adakah itu kriminal ataupun itu orang kata melanggar disiplin parti PKR? Dia tak suka ketua itu, bukannya dia nak suruh bubar satu orang kata satu parti itu dan menjatuhkan parti itu melalui jalan orang kata bersenjata dan sebagainya. So sebagai ketua kerajaan dan sebagai menteri dan sebagai pegawai tinggi penguatkuasa agensi kerajaan, kamu kena tahu beza itu. Satu kriminal, satu tidak kriminal. Kalau kamu tak tahu beza itu, kamu tak layak pegang jawatan itu. Macam mana kamu jadi pegawai tinggi kerajaan atau pentadbir atau orang kata ahli pentadbiran? Ada satu penjawat awam, satu menteri-menteri ini ahli anggota pentadbiran dalam perlembagaan. So macam mana kamu jadi menteri atau anggota pentadbiran atau Wak Imam Perdana Menteri, kamu tak tahu, tak faham definisi kuasa ini? Kamu belajar undang-undang pentadbiran administrative law dekat mana? Itu masalahnya. So saya nak sarankanlah kepada mereka-mereka ini, pergi ambil kursus dekat Intan itu. Ada kursus ini.
khusus dekat Intan tu kamu tak perlu jadi peguam ataupun belajar administrative law, jadi administrative lawyer tapi dekat Intan tu ada modul dia tu, undang-undang pentadbiran, undang-undang administrative law. Masa saya belajar undang-undang tu, saya ambil lah administrative law dan public law atau law of the constitution. Macam mana kamu tak faham ke? Kalau kamu tak faham, maksud kamu tak layak lah pegang jawatan itu. Dia ada beza itu. So kalau kamu buat juga benda ini, maksudnya orang itu nak jatuhkan kamu, bukan nak jatuhkan institusi. Tapi kamu ambil tindakan undang-undang to criminalize dia. Maksudnya apa? That borders itu penyalahgunaan kuasa, abuse of power, kamu tahu. So sekarang masa kamu berkuasa, of course lah susah untuk orang ambil tindakan kepada kamu. Tapi bayangkan keadaan bertukar esok. Lepas tu you have the habit of buka balik cerita-cerita yang 20 tahun, 30 tahun esok. So bila esok kerajaan bertukar, katakan kamu ingat kerajaan baru itu akan buat apa, dia pun boleh buka juga cerita kamu. Macam-macam cerita tiba-tiba buka. So dia ada jadi macam balas dendam. Setiap kali tukar kerajaan akan balas dendam, tukar kerajaan akan balas dendam. Ini tak bagus. Bila kita tukar kerajaan, sepatutnya kita fokus on masa depan. Apa nak buat ini, yang lama-lama tu kita betulkan. Bukannya fokus untuk balas dendam. Tapi bila kamu buat macam ini, esok bila tukar kerajaan baru pun akan kamu dulu buat macam ini, sampai cerita mak nenek 30 tahun dulu pun kamu buka. So bila tukar kerajaan esok, ini kamu abuse of power, menggunakan agensi-agensi kerajaan untuk harassment, untuk intimidasi politik. Itu semua tak boleh. Itu salah guna kuasa. So sila hari bulan, orang-orang yang buat macam ini, kamu buat benda ini, esok tukar kerajaan, nanti kifarahan karma akan datang pada kamu. Sila bulan kamu yang masuk penjara. Ini nasihat saya kepada kamu. So sebab itu saya nak cakap, nombor satu, kamu kena bezakan benda ini. Lepas itu, sebelum ini, ini saya dapat baca daripada internet ni. Tadi scroll ada pula berita daripada bekas ahli parlimen Sungai Buloh, Siva Rasa. Dia kata dulu pun dia pernah engage dengan pelobi asing dekat Amerika ni. Lepas tu ada email, ada platform daripada satu media platform ni, saya tak ingat mana, adalah yang keluar ni. Dia kata Siva Rasa dapat email. Siva Rasa ni memang dulu penyokong kuat Anwar Ibrahim dululah. Saya tak tahu sekarang ni macam mana. Anwar ni ada habit of bila dia dapat kuasa, orang-orang yang tolong dia dulu tiba-tiba dia sideline kan lah, tiba-tiba entah bersepah macam mana, tinggal lah 2-3 orang. So siapa yang tolong dia dulu, dia bukan ingat. Ini pandangan persepsi rakyat kepada kepimpinan Anwar lah. Dia bukan jenis ingat kawan punya. So orang yang tolong dia dulu, bila dia dapat berkuasa, tiba-tiba bersepah orang-orang ni semua bertempiaran. So kalau kamu orang tak percaya, kamu tengoklah, itu gaya kepimpinan Anwar. Dia bukan ingat kawan, dia makan kawan atau lupa kawan, macam tu lebih kurang lah dalam politik. So dia Siva Rasa salah seorang. Inilah saya ingat, saya rasa. So Siva Rasa cakap, dia kata, mana email Siva Rasa ni, saya google lah email dia. Dia kata masa Anwar ini, Siva Rasa punya, saya nak cari verbatim apa kenyataan dia. Siva Rasa news, lobbying to free Anwar, Siva Rasa Nafi Bijam Unikan, perkara biasa. Dia kata macam ni. Malaysia Kini kata lobby bebaskan Anwar dari penjara perkara biasa, kata Siva Rasa. Dah bila korang buat, dah perkara biasa pula dah. So ini dia cakap, bekas naib Presiden PKR Siva Rasa Razia mengesahkan pada 2016, dia bersama-sama beberapa pimpinan parti telah berhubung dengan sebuah firma perunding politik berpangkalan di Amerika Syarikat bagi mendapatkan sokongan untuk membebaskan Anwar Ibrahim dari penjara. So maksudnya, dia pergi engage orang itu, nak campur tangan ataupun nak rancang untuk macam mana nak bebaskan Anwar daripada penjara ni. Dia engage pelobi perunding politik, sebuah firma perunding politik ni pelobi lah. Kalau dekat Washington tu K Street tu, siapa yang tak tahu Capros Malanon, korang memang tak tahu pula kan. Siapa yang tahu K Street, dulu classmate saya ramai yang kerja kat K Street dia tu. Kata demikian, dia kata di Amerika bagi mendapatkan sokongan untuk membebaskan Anwar Ibrahim dari penjara. Kenapa pula kena pergi hire pelobi asing pula untuk campur tangan atau nak nasihat kita macam mana nak bebaskan Anwar daripada sistem
sistem kita ini. Lepas tu dia kata, dia berkata demikian sebagai respon kepada laporan Malaysia Now yang memetik email bocor dengan mendakwa PKR bekerjasama dengan firma berpangkalan di Washington untuk memberi tekanan kepada Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak. So Malaysia Now ada petik satu email bocor yang kata PKR bekerjasama dengan firma berpangkalan di Washington untuk bagi tekanan kepada Perdana Menteri pada ketika itu untuk tujuan untuk bebas. So ini adalah satu bentuk campur tangan lah. So bila kamu orang buat, ini apa ke benda ni? Ini okey ke tak okey? So apa? Bila kamu orang buat, perkara biasa. Bila orang lain buat untuk jatuhkan pemimpin kamu, oh itu adalah satu apa ni orang kata untuk bagi kuasa luar untuk campur tangan dan pengkhianatan kepada negara. Ini adalah satu hipokrasi lah. Nombor satu pada saya, kemunafikan. Bak kata Presiden Amdab kemunafakan, apa dia cakap, macam itulah, kemunafakan ke apa ke benda kan. Ini adalah satu hipokrasi lah pada saya. Bulan puasa ni janganlah jadi munafik. Dulu ketika ditanya sama ada email tersebut tulis, Sivarasa berkata memang terdapat kiriman email pada usaha antara dia dan beberapa pemimpin KL lain dengan Ketua Pursuit Strategi Jared Genser. So dia kata memang ada email. Dia ditanya email tu tulis ke tak, dia kata ada email. So bagaimanapun Sivarasa menegaskan bahawa usaha melobi pembebasan tahanan politik adalah perkara biasa dan boleh diterima sepenuhnya. So bila orang buat, itu biasalah. Bila orang lain buat, oh tak boleh. Nampak tak pattern dia buat ni? Bila orang lain buat, oh dia kata ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Bila dia buat, okey. So macam mana ni? Ni masalah dia. Katanya ketika email itu dihantar, penahanan Anwar atas pertuduhan liwat kali kedua telah pun dirujuk kepada Kumpulan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perbincangan dengan Genser adalah mengenai kempen global. Dah kempen global pula dah. Kempen global di beberapa negara termasuk Amerika Syarikat untuk memberi tekanan bagi pembebasan Anwar yang sekali lagi dipenjara secara tidak adil pada Februari 2000. Itu cakap dia. Dia kata mahkamah kita telah membuat keputusan. Ini mahkamah yang buat, ini bukan apa institusi biasa. Mahkamah yang telah memenjarakan Anwar Ibrahim pada Februari 2018 dan sebelum itu. Dan apa yang Sivarasa kata ni, dia kata mengenai kempen global di beberapa negara untuk memberi tekanan. So ini hire pelobi untuk bagi tekanan, kalau ikut ini, kepada kerajaan kita untuk bebaskan Anwar. Itu kamu buat dulu. Lepas tu dia kata Anwar kekal di penjara sehingga Najib tewas dalam pilihan raya umum pada Mei 2004, katanya Malaysia. Anwar kemudian diberikan pengampunan penuh sebab PAP mengambil alih mentah kerajaan. Tidak banyak hasil daripada usaha tersebut. Itu dia cakap. Tapi dia buat juga lobby itulah. Lepas tu dia kata lobby juga dilakukan pada 1998. So ini bukan pertama kali dia buat lobby. 1998 pun dia buat lobby. Anwar tahanan politik, dia kata tidak ada yang atasnya. Pertama oleh Mahathir Mohamad dan kemudian Najib, kata bekas Parlimen Sungai Buloh. Lepas tu dia cakap lagi, selain itu, ni dia cakap, selain isu pembebasan Anwar, laporan Malaysia Now turut memetik Genser mencadangkan cara mempengaruhi White House untuk membina tekanan politik terhadap kerajaan Najib yang ketika itu berdepan skandal kewangan Global 1MDB. Dan timbalan Presiden PKR Nurul Izzah dilaporkan turut menerima email tersebut. Dan Malaysia kini telah menghubungi anak Perdana Menteri itu untuk mendapatkan maklum balas. So tuan-tuan, nombor satu, email tu cakap dia hire pelobi untuk pengaruhi White House, ini kuasa asing ni, untuk bagi tekanan pada kerajaan kita. So what could be lagi teruk daripada yang sedia ada ini? Yang sedia ada ini laporan daripada, tak salah saya lah kalau saya baca ini merujuk kepada laporan Bloomberg. Ini media asing. Tapi apa yang korang buat dulu, pakai pelobi untuk mempengaruhi kuasa besar asing, ini lagi gila. So korang buat dulu, okey, bila orang pakai media asing sekarang untuk menjatuhkan sesetengah individu, itu jadi tak okey. So ini saya cakap. Lepas tu saya nak tanya Nurul Izzah. Nurul Izzah, kamu jawab lah, betul ke ni? Kamu ada terima email tu? So apakah jawapan kamu berkenaan dengan
email ini. So pelobi ini dia hantar email, dia kata nak pakai White House untuk bagi tekanan kepada kerajaan untuk bebaskan bapa kamu. So jawablah isu itu. So itu yang saya cakap. Nombor satu, kena bezakan antara percubaan untuk menjatuhkan institusi atau kerajaan atau melancarkan peperangan ke atas Republik Kelantan Agong dengan percubaan untuk engage media ke pihak-pihak di dalam atau luar negeri untuk menjatuhkan individu dalam itu. Sebab kalau individu itu bertukar macam itu, mereka ni buat macam-macam untuk jatuhkan Najib. Bila Najib jatuh, institusi itu tetap ada, ditukar oleh orang lain, ditukar oleh Perdana Menteri lain. So institusi itu tidak jatuh. Dan sekarang juga, kalau katakan perkara ini didedah oleh Bloomberg, didedah oleh media asing dan sebagainya, lepas tu tiba-tiba Perdana Menteri yang individu yang menduduki jawatan Perdana Menteri itu dah tak boleh jawab all this skandal ini, tetapi lepas itu dia meletakkan jawatan atau dia jatuh melalui pilihan raya. Institusi itu tetap ada. So institusi itu tidak affected. So dekat itu, sebab itu saya cakap, dekat mana yang menjadi kriminal apabila perkara ini berlaku. Ini adalah perkara biasa, kata si Barasa orang Anwar Ibrahim sendiri. Dan bukan itu saja, if we go deeper lagi, apa-apa percubaan untuk criminalize atau harassment atau intimidasi ni can border atau boleh ditakrifkan juga sebagai menyalahguna kuasa lah pada saya. Walaupun kamu tak kena sekarang, esok tukar kerajaan, saya tak tahulah macam mana interpretasi dia. Adakah pihak-pihak tertentu menggunakan agensi kerajaan untuk salah guna kuasa untuk kepentingan politik. So ini bukan nak menjatuhkan suri kerajaan. Kamu salah, tiba-tiba ada orang pula nak memberi tekanan atau intimidasi politik menggunakan kuasa dalam kerajaan dan sumber-sumber kerajaan dan duit rakyat, duit kita ini untuk memberi tekanan politik. Ini tidak sepatutnya lah, So itu yang saya nak cakap lah. So yalah, saya rasa dia akan teruskan buat sebab mereka ni tengah desperate sekarang ni. Anwar Ibrahim dengan orang-orang politik dia lah tengah desperate. Bila dia tengah desperate, dia akan buat macam ni. Tapi bila kamu buat macam ni, lagi kamu buat, lagi rakyat akan menolak kamu, Anwar. Sebab tu saya nak cakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMI. So kamu ingat bila kamu buat macam ni, kamu buat benda-benda yang authoritarian atau kuku besi macam ni, kamu akan dapat selesaikan masalah dan rakyat terima kamu balik ke? No, your time is running out. Pilihan raya lagi setahun lebih, tak mungkin setahun aja lagi. So bila kamu buat macam ni dah hujung-hujung ni, lagi faktor penolakan ke atas kamu itu akan jadi lebih tinggi. Ini nasihat saya kepada kamu lah.